saya ada sciatica. Dari 2022 sampai 2024 lah. Lepas jalan dari parking sampai ke level 4 tu memang guna tangga, tak guna lift. Lepas tu kan memang sakit lah. Sampai nak Aurora tu sampai petang lah. Petang tu pakai and then jalan. Biasa kalau naik tangga tu non-stop kan, maksudnya jalan memang laju daripada parking tu sampai ke atas tu laju and then tak boleh berhenti sebab kalau berhenti dia cramp tu dekat bahagian yang ni lah, peha, kat pinggang kan. Lepas tu bila sampai dekat dia tu macam tak sakit tapi dia rasa panas tau. Dia rasa warm yang macam dekat dalam kita punya otot tu kan. Rasa warm. Lepas tu balik rumah macam tu juga. Kita bangun tidur, kalau masa husband ni dia sakit pun, walaupun waktu dia tension dia sangat teruk pun, sebab dia memang susah daripada baring tu nak bangun, dia memang kena dukung. Dukung tu yang sambil dia dukung tu dia akan nangis tau. Sebab sakit, memang terlalu sakit. Sampai saya tinggal kat sini, dia tahu dah sakit macam mana kan. So memang sakit sangat. Tapi nak cari cerita masa pakai Aurora buat tidur tu, yang pertama dapat deep sleep. Sebab kita memang susah gila nak dapat deep sleep. Lagi-lagi bila husband kita yang bila doktor cakap anytime call tu kan. So memang susah lah, akan macam berfikir. Tapi bila pakai Aurora tu, letak kepala terus tidur je. Lepas tu bangun pagi, dia macam terus duduk je. Dia tak ada macam nak mengiring, pegang-pegang barang ke kan. Tak ada, dia terus bangun duduk je. And sakit tu sampai sekarang tak ada. So sekarang berapa lama dah? Setahun. So dalam masa 24 jam, dalam masa 24 jam dia dah sciatica je yang almost 2 years tu, really. So daripada dulu yang sakit tu sampai sekarang tak pernah berhenti pakai semua lah? Tak pernah. Maksudnya tak adalah kata tak pernah berhenti tu, adalah. Tapi dekat badan mesti ada Aurora. Tak kisahlah socks ke apa kan, mesti kena ada. Macam tu.